masuk syurga, jaga 4 benda. Tapi ustaz, Nabi kata dia tengok orang perempuan paling ramai masuk neraka. Macam mana pula perempuan senang masuk syurga? Nabi kata memanglah orang perempuan masuk neraka senang sebab dua sebab. Sebab apa? Yang pertama sebab mulut ni, pasal lidah. Asal tengok cakap, asal cakap tengok, asal ulah tengok, asal tak ulah pun tengok. Bila tengok orang ulah, pergi kenduri kahwin tengok pengantin laki-laki ulas, gemuk gila. Sambil makan nasi tu buat. Tengok pengantin perempuan pula kurus pula. Kurusnya laki gemuk, bini kurus, tahan ke? Tu jahat tu lidah. Lidah nak cakap aja. Tengok saya atas pentas, aku tengok dalam TV cerah, tengok betul-betul gelap kan. Dia dengar yang tu pun dosa sekali. Sebab yang kedua masuk neraka pasal apa? Pasal tak taat pada suami, bantah suami, bangkang tak habis-habis. Nombor 2 lah, bantah. Orang perempuan kalau sayang, ya Allah, tak tahu nak khabar lah sayangnya, panggil Habib. Belum kahwin dah panggil Habib. Cepatlah Bi. Itu tengah sayang, tengah benci, babi. Geram no maksud. Sedangkan di dalam agama kita, yang baik itu siapa? Yang baiknya ialah al-adlu fil ridha wal ghadab. Orang yang baik ialah orang yang adil masa suka dan masa marah. Masa suka pun panggil B, masa sayang pun panggil B, masa marah panggil B, masa benci panggil B. Kalau panggil B, abang-abang kalau marah pada isteri nanti, panggil B juga, panggil sayang juga. Sayang, jangan macam itu, tak elok. Itu tengah marah. Tengah sayang pun sayang, elok macam itu, baru betul. Ini maksud sayang, wak, hari ni kita makan kat luar ya, wak. Tak habis-habis wak. Yang suami ngangguk pula, wak. Baik, apa yang wak pun dia ngangguk. Dah marah dipanggil bini dia bewak betul perempuan ni. Dah biawak pula dipanggilnya.